Kalau Y16 tu kau dah rasa mahal sangat, tak nak berangan lah nak pakai MT-09 ni. Lepas tu, sini aku nak beritahu bajet sebenar motor MT-09 ni. Mesti kau ingat mahal kan? MT-09 ni dia pakai enjin 3 silinder CP3. CC dia 890 dan torque dia padu tapi syahdu. Itu pun kalau kau rajin nak servis lah motor ni, sebab enjin dia boleh tahan sampai 100,000 km tau. So jagalah enjin korang je. Harga nak servis motor ni, kalau minyak hitam dengan filter anggaran dah 150 ke 250. Kalau brake pad pula anggaran 150 ke 400. Sakit kepala. Major servis pula anggaran dia dalam 600 ke 1200. So total semua anggaran dalam 1500 kot. Kau kerja dah sendiri. Motor 890cc, mesti korang ingat motor ni makan minyak kan? Tak, mana ada. Motor ni tangki dia sebesar 14 liter. So memang senang lah korang nak isi minyak, tak payah nak fikir 2-3 kali. Tapi ada juga rider ni yang suka isi minyak last minute kan, sampai minyak klip. So makan minyak lah untuk korang tu. Jadi kalau korang nak motor big bike, MT-09 ni lah pilihan yang terbaik. Tapi janganlah minta duit mak ayah korang pula kan. So minat nak motor ni, datang je lah Bundua. Bye bye.